Assalamualaikum, kita bertemu lagi pada kali ini pengembaraan kami ke Gunung Liang Barat dan Timur di Tanjung Malim. Sekarang ni jam menunjukkan pada pukul 7.10 pagi, di mana kami dah bergerak daripada tempat parti jadi lebih kurang dalam 2 km daripada sini pada pukul 6.30 pagi tadi. Jadi inilah keadaan empangan yang dimaksudkan sebagai starting point untuk menuju ke puncak Gunung Liang Barat dan Timur. Jadi kami berehat sebentar dan pada hari ini adalah 23 hari bulan Mei 2009. Jadi kami akan memulakan perjalanan kami pada sebentar lagi dalam masa 10 minit lagi. Jadi yang bersama dengan saya adalah saya Juzaili dan juga Faham. Jadi saya akan kami sekarang ni masih di awal perjalanan, tapi perjalanan kami tersekat disebabkan terdapat pokok tumbang yang menghalang laluan kami untuk ke sebelah sana. Jadi apa yang boleh saya bawa, inilah keadaan di mana pokok tumbang yang telah menghalang laluan kami untuk ke sebelah sana, yang boleh saya tunjukkan di sana. Di sebalik batang pokok ni, terdapat laluan di sebalik dia. Di apa saya boleh tunjukkan, kita laluan dia untuk terus untuk ke puncak. Jadi buat masa ni kami masih tengah berbincang lagi bagaimana solution untuk kami seberang, ataupun mungkin kami akan ada dua pilihan lah, sama ada untuk kami teruskan perjalanan ataupun kami terpaksa berpatah balik sebabkan equipment tidak mencukupi untuk dalam proses untuk menyeberang timbunan pokok atau daun-daun yang dahan-dahan yang tumbang daripada atas sana. Jadi apa, saya cuba dapatkan gambaran dan sekarang ni jam pukul 8.24. Kami dah start di sini lebih kurang dalam 20 minit ataupun setengah jam. Jadi apa, saya cuba akan dapatkan gambaran untuk anda semua. Okey, akhirnya kami mengambil keputusan untuk meredah juga halangan yang ada. Buat setakat ni, inilah halangan yang paling mencabar, iaitu merentas ataupun menyeberang runtuhan ataupun pokok tumbang. Jadi nasib baik ada kepentingan tali, ada kegunaannya tali yang dibawa, jadi telah membawa kami menyeberang daripada tempat tadi. Jadi sekali kami take 5 sekejap setelah menyeberang laluan yang agak mencabar, di mana kayu yang ada pun agak licin, jadi berbahaya pada kami yang membawa beg besar. Jadi tapi Alhamdulillah kami dapat menyeberang dengan selamat. Jadi sekarang ni, selepas ni kita akan teruskan perjalanan dan dijangkakan pada ketinggian 800 meter baru kami akan mengharungi laluan yang agak getir. Di mana buat masa ni kami akan melalui laluan-laluan yang landai yang tidak begitu mencabar. Jadi apa yang boleh saya buat gambaran di sini adalah di bawah ni adalah sungai yang terus turun ke bawah untuk terus ke bawah lah, ke empangan yang tadi yang kami starting point tadi. Jadi buat masa ni yang boleh saya gambarkan, dan jam menunjukkan pada pukul 9 pagi. Jadi ni kami berehat sebentar. Kalau ikutkan ukuran teknologi elektronik, ketinggian setakat ni adalah 200 meter dari atas laut. Jam menunjukkan pada pukul 9.50. Beginilah keadaan laluan setakat ni yang agak mencabar, di mana banyak laluan yang kami terpaksa tempuhi, di mana terdapat banyak pokok yang tumbang. Jadi selain pada itu, cabaran ni adalah pacat terlalu banyak. Itu salah satu cabaran. Okey, sekarang ni kami tiba di salah satu sumber air ada di sini. Jadi kami berehat sebentar untuk bersediakan apa yang patut, sebab kami dah diserang oleh Mr. P terlalu banyak sangat.
Jadi apa-apa hal saya akan cuba dapatkan gambaran seterusnya. Tapi apa kata kalau saya minta pendapat, tanya pendapat orang yang lain. Zaki? Ya. Macam mana setakat ni? Lancar. Mantap banget. Angkat sangat. Okey. Kita tanya Juzaili pula. Macam mana setakat ni perjalanan? Jauh lagi perjalanan. Perjalanan masih jauh lagi. Dia berhenti mandi tak? Okey, sekarang ni kita mulakan perjalanan semula. Sekarang ni jam menunjukkan pada pukul 11.20. Jadi tak pasti lagi sama ada berapa jam lagi kita akan sampai. Jadi apa-apa saya akan cuba dapatkan gambaran seterusnya lepas ni. Okey, sekarang ni jam menunjukkan pada pukul 12.15 pagi tengah hari. Kami tiba di campsite. Kami difahamkan nama campsite ni adalah Lubuk Hantu. Jadi beginilah keadaan campsite ataupun base camp pertama, di mana terdapat sumber air di sini. Jadi untuk bermalam sini tak ada masalah untuk dapatkan sumber air. Jadi beginilah keadaan dan suasana campsite bagi Lubuk Hantu atau campsite pertama. Jadi saya cuba dapatkan gambaran untuk anda semua. Jadi beginilah keadaan campsite pertama. Okey, bersama-sama kami terdapat satu lagi kumpulan daripada Singapura. Okey, mereka pun akan naik ke puncak pada petang ni ataupun esok pagi. Jadi kami tidak pasti lagi sama ada kami akan bermalam di puncak timur ataupun kami akan bermalam di base camp kedua atau campsite kedua yang dikenali sebagai 7-Eleven. Jadi beginilah keadaan. Ini saya tadi baru di bawah. Saya nak bawa naik ke atas sikit. Jadi nampak keadaan di belakang sana. Okey. Jeram yang terdapat di campsite ni. Di sini sesuai untuk bermandi-mandi lah, untuk menyegarkan badan setelah penat mendaki pada peringkat pertama yang pada pengamatan saya pada ketinggian 400 ke 500 meter daripada inilah keadaan sana. Dan didapati di atas sana pun terdapat beberapa jeram yang agak menarik, tapi keadaan tak dapat menunjukkan untuk saya dapatkan gambaran di sebelah sana. Jadi saya hanya dapat bawa gambaran di sini saja. Okay. Okay, jadi dekat ni yang saya boleh bawa gambaran di campsite dia yang dikenali sebagai sudah menunjukkan pada pukul 2 petang. Kami baru sampai kepada ketinggian 600 meter. Jadi ada baki 1200 meter lagi untuk sampai ke puncak. Jadi kita lihat sebentar. Penat. Jadi apa saya cuba dapatkan gambaran buat anda. Saya akan cuba dapatkan gambaran sepanjang-panjang. Okay. Alhamdulillah akhirnya kita orang tiba di campsite
7-Eleven pada pukul 6.40 tadi. Setelah 12 jam 20 minit kami berjalan. Maaf, 12 jam 10 minit jalan kami daripada rumah Pamai tadi sampailah ke campsite yang kedua, iaitu Camp 7-Eleven. So sekarang ni kami ambil bekalan air di sini, mana dipercayai di atas sana adalah punca ataupun mata air yang menghasilkan sungai dan air terjun di bawah daripada